Berapa jumlah dana kecemasan yang wajib tuan-puan ada? Boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Dana kecemasan bermaksud simpanan dalam bentuk tunai yang wajib ada bagi setiap orang. Simpanan ini hanya boleh digunakan jika berlaku hal-hal kecemasan, contohnya sakit, dibuang kerja atau sebarang musibah luar jangka. Jika pendapatan bulanan RM3,000, tuan-puan sepatutnya perlu sediakan sekurang-kurangnya RM18,000 sebagai simpanan kecemasan. Tapi realitinya, berapa ramai yang betul-betul ada simpanan sebanyak itu? Ramai yang gagal bina simpanan kecemasan sebab masih simpan duit dalam bentuk tunai. Senang cair, senang terguna. Satu strategi yang terbukti berkesan untuk mengatasi masalah ini iaitu tukarkan sebahagian simpanan kepada emas fizikal. Duit tak mudah bocor dan nilainya pula kekal stabil dalam jangka masa panjang. Jangan tunggu duit banyak baru nak mula. Mula dulu walaupun hanya RM100 sebulan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video saya untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.